Welcome to Pit Podium. Sekarang ni kita tengah sini nak sebab kita nak pergi mana Bang Bro? Genting. Open house bodoh. Kita nak pergi open house. Ada invitation, tak tahulah dan ke tak. Sekarang ni orang cakap open house tu pukul 8 lepas isyak, 8.30 ke 9 ni dah pukul 10. Biasalah tu, kan? Sekarang ni kita sini nak dulu. Ada Aki kat sana, obrak-obrak kereta tu dengar bunyi je tapi kita tak nampak. So adalah Aki, aku, Iju dan juga Fakro. 4 orang. Oh jom. RM97.24. Waduh sedap dia. Let's go. Kita nak pergi open house. Bismillah. Selamat. Ni lah open house dia. Mana kata kita nak gerak dah betul kan? Ni lah open house dia. Pokoknya garaj. Sekarang ni kita dah motorsport Gila mana motorsport dia lain sikit. Dia punya vibe tu. Orang kan ikut geng dalam 12 orang lah. Kita bersampai dia tu. Kau-kau. Tapi bukan tu point dia. Point yang utama dia sekarang ni kita nak habiskan kita punya budi je sebenar-benar. Sebab budi kita diprovidekan 200 liter. Jadi kita nak habiskan budi kita. Tadi kalau kau perasan mesti RM50 ni tak berapa liter dapat. Aku tak perasan tengok mesti 50 liter. Bising lah. Jom lah. Here we go. Pak, siap beli topak. Siap beli kad baru nak penek highway. Boleh tahu sikit. Aduh. Kalau IC? Kalau IC pun boleh tamat tempoh. Kan? Kita boleh dapatkan kad baru nampak. Kad RM20 bermodalkan RM20 tak boleh pakai IC kau pakai roh. IC ada tamat tempoh lah. IC pun dapat tempoh. So, sekarang ni kita nak pergi tak tahu nak pergi mana lah sekarang highway. Try je lah kereta ni kan. Mana boleh pergi kita pergi je lah malam ni. Minyak pun dah isi je ni nampak. Minyak banyak tu. Mana kita lepas lah kita nak pergi run sini tu. Mana kita bawa spek sedap-sedap bawa je untuk mana ni. Tak tahu lah nak hala ke mana. So follow here we lah. go, let's go. Here we go, let's go. Somat. Kalau jadi genting Abi. Kalau jadi genting? Kalau jadi genting makna kata ni kali kedua aku pergi genting naik kereta ni. Kali pertama dalam keadaan tak tune. So kali kedua ni aku pergi tahu pergi kereta ni alright ke tak alright. Tapi sebelum ni aku pergi tu kereta ni agak ada masalah sikit ah. Masalah dia bila mana sejuk sangat ke atas tu, kereta aku ni dia macam tuan dia juga. Dia tak tahan sejuk. Jadi semua lain. Timing je lain. Aku punya temperature je lain. Temperature memanglah dia low lah tapi daripada segi timing tu tak lekat. Tu mungkin sebab sebelum ni belum tune ke. Kot lah kan. Tapi lepas tune ni kita naik sekali lagi kita tengok macam mana keadaan kereta kan kat sana. Alright ke tak alright? Itu kalau jadi genting lah. Itu kalau jadi. Kalau tak jadi apa boleh buat? Kita hala je mana kita nak hala. Yang penting kita berjalan mana ni tu. Papan ni Arif dan Aki. Belakang ada ganji. Belakang ada ganji. Relax santai. Kita santai je. Jangan nak gopah-gopah. Ini bukan ada rek kau boleh gopah. So let's go. Weh, aduh tengah sedap lah yang boosting Tiba-tiba dia tu dia diam. Kau tengok ni. Kelem tak apa-apa kebang. Nampak tak? Kelem. Telinga pun tak ada bang. Telinga pun tak ada. Tapi tak apa, so far so good. Dia tak adalah masalah yang berat, cuma ni je. Ganjil dah ganjil. Ganjil kat belakang, lambat sikit tayar tak gerik dia cakap. Itu ada lampu. Tak nampak kat belakang bang. Ni bukan jalan besar. Bro, betul-betul motorsport bro. Gila lah. Makna kata, baru sampai Genting dah bawa keluar tool. Sial lah. Tapi tak risau sebab kita ada kita punya tool. Usah nak urut. Sial lah. Hey. Tiba-tiba dia look sial. Tiba-tiba piak lah. Babi lah. Oh apa je? Kau tahu apa cerita abang aku tu? Ingat motor je macam ni. Kereta pun macam ni. Lingkup. Mana Mak Roy? Masa aku potong dah kena tak? Masa aku potong dah kena kejut. Gegar dalam kereta. Baik pakai kereta tu lah. Itu kan ada kampung-kampung sejuk. Bau MBPO. Yang ni bau hangit kereta. Dengan tingkat tak rapat bunyi angin. Sampai sini point intercooler bawa tercabuk. Kita main Arif tak penuh lagi rosakkan sini ni. Tak penuh kita berhenti berjalan. Tak penuh. Bodoh. Ini main kereta pun. Pakro bawa dia kan Pakro. Lah, batak kau. Tak ada. Aku dah pegang. Ni dah pegang dah. Pegang kamera. Bahaya lah. Bahaya. Bahaya babi ni. Sial.
Mana? Yang ni. Gerak. Apa tu? Biasalah, so gue beli 1,5 je mak ingat duit. Kita nyos si arena tau. Kalau si paket tu nak pegang. Paket lagi. Kalau si arena gitu, tali pintu. Bah. Lock pintu tu. Aku dah bawa cerita dah. Aku mood ready, cerita dah bawa. Sekarang lagi berapa kilometer lagi kita sampai kat Genting. Tapi biasalah kan. Orang Pasal cakap kau tak ada tu. Iju bawa kereta kau kena macam ni ya. kita test. Kau pergi mancing. Buat tahu ke cakap? Kita sekarang tengah test Entune. Mana kata aku dah tahu dah, aku dah cuba mengenal pasti apa itu masalah kereta aku. Mak lepas ni aku kena buat jenis tu je lah. Sekarang ni aku baru try kereta ni. Sekarang ni lebih kurang dalam 15 km sampailah kita dekat kita tempah tu. Jadi kat kita tempah kan kita bercerita lebih panjang dan juga kita buka buku, kita buka ini tengok je ni cece mesej kita tanya apa problem kita. Mesti ada punya problem. Problem mesti ada, sama ada dia orang kau nak cerita ke tak nak. Macam ni kena cerita lah. Babi benda dia potong aku pula kan ketinggal kat belakang lah. Jauh tak ada kambuh. Beri tepi. Siap. So bro, masalah kita dah beres. Kita dah ketatkan kita punya claim pipe. Apa ni? Untuk gula. So perjalanan kita diteruskan lah. Biasa biar orang cakap dia pressure best sama pressure. Okey. Ngam. Kereta kita tak ada masalah. Air tu. Penat weh, repair kereta gila. Panas-panas tu, penat tu. Mau tak penat. Belum kena pakai juga api. Tali pintu. Sama. Mana kata sebelum kita naik tu, kan? Aku dah kena pasti dah apa masalah dia, cuma lagi aku dah cakap ke belum ni? Untuk gula cakap dah. Ha? Tercabut dia Dekat berjalan. sini tak cakap lagi? Tak cakap lagi. Kita terbuat video ke? Tak ada. Serius? Ya. Okey mak, sekarang ni kita dekat kita tempah dah. Kita nak naik Genting. Nak naik Genting ni aku risau pula garang ada pula benda lain tercabut. Anak kata angkat bawah tahan telinga lah. Saya berhenti kat bonek, saya berhenti. Inilah hakikat dia. Anak kata kita buruk pun kau tahu. Kita ni kita buruk, kita kena angkat bawah kebal lah. Mana hadak lah apa-apa yang ada. Sekarang ni yang masalah tercabut tadi sebab dia tak ada telinga macam ni tu tengok. Ni tak ada telinga punat-punat macam ni. Ni kalau ada punat ni mungkinlah gerik tu lebih sikit dia tegang kan. Sekarang ni benda tu tak ada. Jadinya kita tak ada nak beria lah. Kita tak ada nak boost beria. Tak ada boost, sikit boost. Bukan beria mana pun dah push. Dah lah tak ada boost. Jalan A. Tak sedap lah. Member semua dah kat depan lah. Takkan aku seorang-seorang saya lembak. Sekarang ni pergi beli air, geng-geng ada pergi beli air, ada pergi beli kunci apa semua. Aku tutup tu lah. Geng-geng banyak peluk akil, geng-geng nak kutuk aku kan. Babi tu. Memang motor sport lah bro. Kalau macam ni kan. Berhenti kat bonek. Berhenti kat bonek. Berhenti kat bonek. Merah Zek. Bodoh ni. Kereta pun sama-sama ke? Kursi tak awak. Ha? Kursi tak awak. Tu lah. Apa? Second round. Bismillahirrahmanirrahim. Mula hari nak naik. Dekat jangan jadi guru sangat. Kita relax sebab kita bukan kerja apa dia. Kat atas ni tak ada piala. Kita tahu kereta kita macam mana. Dalam masa yang sama kawan-kawan juga tu. Emosi, stability semua kena kawan. Bahaya boy. Dia kira nak tekan je. Oh, ikut dia kan. Ganya dah bagi kerja kat bawah dah ganya. Naik yang bagus kat depan ni. Lerok ha. Mana naik 3 biji lah kereta naik atas ni. Let's go. Oh, dah kena bayar. Dah kena bayar sial. Masuk ni kena bayar lah sial. Apa benda siul. Oh. Ah? Bagi Free je. Oh, mana kata free lagi apa free je. Dah lu. Mana kata belum lagi kena cas. Tak bisa orang kena cas. Nasib baik, jimat. Jimat. Bro.
pun dah kawan. Baik tu kalau dah. Jalan dia. Jalan dia baik tu kalau cabut dah. Lagi sekali. Sama bu. Lagi sekali. Lagi sekali weh. Okey, okey. 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 Sobat, sekarang kita nak ke atas ni. Kan? Sepatutnya sini tau. Dapat suhu. Ha? Tu suhu. Tapi kita masuk lah. Kita pun tak tahu kita mana nak pergi. Patut situ lah. Hah? Patut Oh, situ kan? Jam kan? Dia jam. Dah? Berkecam suhu. Suhu. Ha, situ lah. Lepas tu sana kita nak masuk suhu. Oh ni? Tu kena bayar. Okey. Tanya dia, tanya Arif. Arif biasa tu. Rey, nak pergi suhu je suhu. Nak pergi suhu. Macam mana? Ni ya? Aku tak tahu nak masuk. Macam mana masuk? Dia tahu. Orang lama. Jalan. Petrol. Okey, petrol. Mana? Ada yang tahu? Rey, dia cabut lagi baik. Dia cabut. Sampai atas ni, Aki tak tahu kat mana. Tadi sebab aku tengok Aki macam berhenti berjalan sekejap. Sampai atas ni, aku kalau ikutkan aku nak ikat suhu. Tapi aku tak tahu jalan. Kita kampung. Tak. Mari tempat sejuk lah. Sejuk gitu. Gitu. Perlu pergi jorok ke ya? Europe ni tapi kita pergi cari tempat kita boleh repair dulu kereta kita ni. Sebab kereta aku ni ada trouble sikit lagi lah. Masalah tu datang lagi lah. Memang kena gas telinga aku ni kan. Ya betul lah. Buat cepat. Buat lambat. Mana? Oh. Kena tunggu hijau. Tapi okey lagi setakat ni bunyi dia tak mengecewakan lagi. Tak lembek lah, tak lembek. lembek lah. Itu kita naik tu lembek pi tau. Oh lambat kau kereta. Ada bunyi. Korang kenapa? Tercabut lagi lah baik. Bawah pula. Bawah pula. Dia kan atas ni kan? Dia bawah yang bawah ni pula. Tapi tak. Baik kita kena tercabut bro. Siapa lagi? Tercabut lagi. Meh aku tolong pegang set kau tengok sebab apa dia cabut. Meh aku pegang set Kau tahu kenapa aku berhenti tepi jalan ni? Aku tahu. Buang. Kenapa? Buang. Otak kau. Dah. Enjin aku mati. Pulak. Isu aku air set 100 temperature, bam dia padam tu. Aku ingatkan dia bagi safe mode Balik dia bagi shutdown tu enjin. Aku mati. Tu sebab tu bang. Kenapa? Tu sebab dia kereta aku mati. Kenapa? Kau tengok sebab dia. Sekarang ni bos. Kereta aku masalah lagi. Cepat gas satu naik bukit ke lah. Malulah aku barang ni. Kenapa kita berhenti? Pantang cong. Bala kau yok serik. Suek nak? Oh tak suek. So sekarang ni dibuka lagi. Aku rasa aku dah kenal pasti apa masalah dia. Aku dah mengenal pasti. Jadinya sekarang ni jom. Tolong buat tengok balik. Aku repeat untuk kali kedua aku nak pergi Penang. Kita lepas kat sana. Aku rasa dah memang kita rasa tengok pedal ni. Sobat, here we go, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak hala pulang. Segala benda baik aku dah kemaskan tadi untuk kali kedua. Dan juga untuk time yang macam sebelum ni aku cakap, kereta aku sebelum ni naik, dia ada kacau sikit temperature kan. Tapi ni alhamdulillah temperature tak kacau. Kita nak balik dah. Kereta tak ada masalah sangat dah alhamdulillah. Jadinya agaknya semua baik-baik lah. Jangan ada problem. Semua dah beres dah kat atas ni. Dah habis lebih kurang dalam RM30 lah untuk pakai. Dia tak boleh gantung minyak lah kalau tunggu daripada genting. Kan? Dia tak boleh gantung minyak. Bukan saya kata minyak. Tapi bukan warna hijau enjin B ni, okey. Enjin B ni bukan color hijau. Enjin B ni enjin B dia. Sekarang ni kita baru turun daripada bukit.
Dan juga saka bukit tu lah turun bersama-sama. Aku bagi sama-sama. Aku berhenti tadi sebab kau je. Kalau aku tahu aku jangan dengar tadi. Kau tahu tak? Payback, payday, cashback, cashless semua ada hari ni. Sampai tahap isi minyak RM20. Rupanya kereta dia mungkinlah masalah plug. So gitulah. Kereta dia tak hidup dan nak balik tadi ganya pokok curi kau tahu. Gila kau bos kau balik. So macam kerja polis. Puf, balik terus. Dah sampai ke Sungai Dua dah. Sungai Dua apa? Tu cenor dah. Sekarang ni kita tukar plug tu kereta aki tak hidup. Jadi sementara nak tunggu ke nak gerak tadi kereta aku pipe tercabut lagi sekali kau tahu. Ni dah sampai pipe aku dah masuk balik. Kereta ni pula tak hidup. Ni kan hidup ni kan kita shoot terus. Korang pakai konti lah. Tak main kereta buruk macam ni. Pakai kereta baru ke. Bateri laptop tu nasib baik ada lagi kau tu. Aku dah berdebar tadi. Inilah angka bok perjalanan dia. Hidupan motorsport ni inilah perjalanan dia, Mat. Perjalanan yang cari ni bukan semua orang suka, Mat. Tepi longkang, kita rosak. So, hadap je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tukar plug kita tengok. Dia hidup ke tak hidup? Bismillah. Gia. Gear, handbrake semua. Pada dalam. Kena pakai apa? Kena Lah. pakai kering yang nak angkat tau. Tapi kita ada satu konten lagi kau tahu. Kau tengok kereta belakang tu. Dia boleh body sick kereta dia. Apa tak bau macam ni? Dia boleh CDC tu kereta dia. Aduh mak, nanti main sikit dari tu. Yang cawan dan tegur lah kat dia kan. Kajak tadi logo. Pakai DC tu lah kereta. Alhamdulillah. Kereta dah kembali hidup. Idea dia main elok tu. Idea tu main elok. Dah jumpa punca kan? Mana ada bagus dia kita pergi Genting mana ni? Ada bagus dia. Nabi janganlah macam ni. Makan pelak. Kat rendek ke babi dia makan 4 biji tu. Tak apa. Jom. Here we go. Kita dah balik. Apa benda sial? Jadi dah siap. Kereta kau dah siap. Engkau repair pula kereta orang. Apa benda je bauk. Kita nak balik jauh ni anjing. Aduh. Sekarang ni dah pukul 5 pagi. Kereta kau dah hidup. Tu boleh. Alhamdulillah. Alright, kumpul. Mak. Inilah nikmat dia, Mak. Orang kata kita pergi mancing, balik kan. Ada chef yang masak. Terima kasih chef. Tu manis ambil manis tu. Kawan nak ambil tu tadi tu. Betul? Tak nak kawan. Tak nak. Mata dia keluar. Kawan debar. Mami terima kasih Ami Masuk. Takkan lima hati Jami lah. Kau habis dah ni. kolek-kolek buat meja ni. Bahaya. Makan tu. Kita punya cerita genting dah habis. Tapi belum habis lagi cerita genting. Kita dah sampai jengka, makna kata selamat sampai jengka. Makna kata sekarang ni kita dah boleh perbaiki kerosakan tu lepas pada kita makan ni. Kalau ada video tu adalah. Kalau tak ada selamat menjamu selera lah. Ambil. Lauk sedap. Joki masih hidup. Mari mat. Sekarang ni dah buka kita punya ni pipe ni apa lagi tu? Pipe intercooler kita. Sebab semalam 3-4 kali kita duduk tepi jalan tu. Calon. Sebab 3-4 kali kita tepi jalan ni sebab punca utama dia tak ada telinga kau tahu. Dekat sini ni dia satu ni getah ni ada penyambung, angkanya penyambung. Penyambung ni dia tak ada telinga macam ni. Nampak? Dekat sini ada macam jerawat ni. Yang aku punya dekat situ tak ada. Maknanya kena buat telinga baru kat dia. So kita buka. Maknanya kita dah pasang balik mula nanti kita kena try sekali lagi lah. Nak tengok dia tercabut ke kedok. Terdepan ni tercabut dah. Beginilah kira-kira dia kan. Pipe ni je yang kacau kan. Memenggelenggu hidup aku kan. Depend dia hilang masalah dia. InsyaAllah. Kita jom. The diagnose. Kita dah dapat dah. Analisis. Bro. Jangan confident sangat bro. Perjalanan kita baru bermula bro. Jangan confident bro. Relax. Seminggu 10 kali pun buka bonet lagi bro. Ini kalau dah repair nanti anytime. Ada call Pik. Jom. Start jalan. Masa ni aku bersangkung. Tak banyak masa lagi aku nak bersangkung dengan kau.
masih aku nak Eh, bercampur duduk. ini kalau settle ni start jalan kau tahu ni. Isteri tunjuk RM50. Tak apa, kebocoran kau tak layan ah. Kebocoran kau tak layan ah. Makro ada hidup lagi. So kita buat dulu sebab Aki ada barang tu. Jalan terus. Nampak. Yang ni dia tak ada telinga dia. Yang ni ada telinga sikit. Yang ni tak ada. Yang ni terus kosong. Apa kita beli. Ada barang ni. Kita beli terus. Proses dia nampak. Lepas ada telinga ni aku confident mesti ada yang berdebar dengan kereta aku. Dengan performa yang kereta aku dah keluarkan baru ni kat genting mesti ada yang berdebar. Tu. Nampak aku tengah duduk tenang, santai, pantai. Orang makan nasi lah. Ini satu hal je. Lepas siap nanti aku ajak pergi nasi ayam lada lah. Uish, ini teguk sangat ni. Lama aku gaya ni, Pik. Memang lama, Pik, kalau ikut gaya. Kenapa? Lama aku bercangkung ni, aku relax. Apa sebab lama ni aku siap 2 skru ni. Dan mana bocor dah? Tak bocor dah. Mana bocor dah? Oh, gang setting cuncung ah. Tengok itu aku akan explore. Tengok. Aku tahulah. Itu baru lupa ketat skru. Barang tu kita dah modify. Sekarang kita tengok macam mana sistem kerja dia. Pakai pola-pola jadikan dia satu telinga, dia boleh grip dengan lebih kemas. Oh, so mat, ni sistem kerja dia. Tolok dalam. Tolok ni. Kan dia sayang yang dia nak pergi bawah. Ni kena rapat ni. Gitu. Alright. Pusing. Tu dah nampak tu telinga dia tu. Dia satu pusing kan? Ni. Aku duduk sini. Betul ni? Aku tekan? Oh, dah. Jadi telinga ni je knock Macam ni lah dia knock So settle untuk telinga. Nanti kat sini lah. Ya, baik ni kalian kat sini, satu Melayu sudah berdebar. Satu Melayu. Relax je. Satu telinga. Dia kena semua sekali kena ada berapa telinga? Buat ni sekali tu. Tu duduk wedding tu. Tak boleh lah. Kena buang wedding. Buang wedding boleh lah, Pak. Sempit sangat nak urus ni. Kalau saya Pakai peji sebelah je lah. Aduh, dah aja. Tengok ni sebelum kejadian. Nampak? Setengah kata tadi you dah scam sikit ni. You trim sikit kan. Supaya dia jadi telinga macam ni. Ni. Berapa ringgit you buat ni? Sebatang 15. 30. Sebab malam ni 15. Tengok malam ni lah. Murah-murah. Tengok murah-murah. Apa-apa tak payah lah. Tak apa. Jadi ru. Kereta rosak. Babi ni berbak Tiba di hero lah. Dia hero. Pantan awet. Terus boleh cakap masalah tu sial. Mentang dah wek. Salah tak comel. So bro, nampak? Terus ada proses. Walaupun barang ni dah buruk kan, tengok ada buruk-buruk, kita dah canai sikit dia, tapi no issue lah lepas ni, insyaAllah, sebab dia dah ada telinga dia. Betul Jo? Mana isu kita sekarang ni kenapa? Isu paling hangat. Sekarang ni siapkan ni aku nak ambil kereta. Kat mana? Ke 20 ni. Ke 20? Ha? Ke 20. Jengka 20. Apa, kita siapkan ni dulu, kita ke 20, kita try. Terap aku hantarkan aku punya kenari sakit. Ya, buat benda ambil kata? Nak pergi bentuk esok. Bentuk, cantik. Naik kereta aku je, laju sikit. Jo, naik kereta aku laju sikit Jo. Kereta aku no isu Jo. Jo, naik kereta aku lah. No isu sial. Kalau asal aircon sejuk, no vibrate.
Kereta tak bergerak. Naik kereta aku. Tu telinga pula dah siap. Walaupun orang cakap peluk tubuh tapi biar ada guguk dia, Mat. Dia ada guguk dia, Mat. Relax je, dia ada guguk dia. Sekarang ni telinga dah siap. Bos. Klaim ada, bos. Bos. Ni kesan dekat Klaim dua, bos. nak kaki gua. Beli lah. Kaki aku. Walaupun kaki dia berkedip, gua tahu dekat mana dia punya adrenaline dia. Adrenaline dia dekat sini. Dia ada. 1.482 tak payah. Basuh. Tapi kita dah siap lah buat kita punya baik intercooler. Lepas ni dia nak apa lagi aku tak tahu lah. Tapi semalam waktu kita ride tu, waktu kita cruising atas highway tu, dia tak ada apa-apa tu. Tapi bila mana kita layan boosting dia masuk je pun dia dia telah menyebabkan kebocoran dan juga pelepasan pipe kat sini. Tapi dengan adanya benda ni insya-Allah dah tak ada lagi dah tendang terkajang pipe tu. Insya-Allah. Kalau kata hey! Oh elah. InsyaAllah tak ada benda-benda tu kan. So, pasang balik, kita try. Buat macam ni. Hijau! Mushroom! Biar lu! Mushroom, biar lu! Sebab tak beli lagi. Baik. Wedding. Tapi dia kecil ni. Tak apa, kita pasang dulu benda tu. Jangan cari masalah lain. Pakai tinggi ciu. Macam mana ni? Oh memang. Aduh, masalah tu lah. Kita dah selesai masalah, kita dah ikat balik bracket semua kan. Mana kata tadi aku ikat, ada satu lah yang tak dapat diselamatkan. Yang bawah ni dia dah halus. Jadi aku beli baru lah dalam Shopee. Aku beli 10 terus. Kereta aku semua sekali pakai 7. Yang loose satu tapi aku tukar semua. Sebab aku tak nak elakkan masalah dia tercabut lagi. Dalam masa yang sama, aku nak bubuh lah bracket. Sebab kereta aku sebelum ni aku pakai ada kebetat ni. Bateri aku pakai kebetat. Jadinya sampok macam kebo bodoh sangat. Ini bukan soal ada duit tak duit. Ini soal keselamatan kau. Jadi aku buat bracket. Sementara nak buat bracket tu aku pakai yang aki ni. Nak acu dulu kan. Aku dah beli dalam Shopee dah untuk bracket. Dan belek tadi kau tengok ada satu lagi timbul. Apa gila semakna kata semalam yang kita pergi genting tu. Makna kata nyawa di hujung tanduk. Kita punya skru ni. Mujung ke bawah. Dia melekat sebab berat lagi aku rasa. Terbuka je dia punya skru ni. Gila babi. Tu. Puas hati. Tak apa. Sebabnya kita dah buka, dah jumpa, kita boleh selesaikan masalah tu. Jadi sekarang ni kita kena modify kita punya tapak bracket bateri. Bateri aku pakai kebetat nampak hina sangat. Ni soal bukan soal ada duit ni. Ini penting kita kena buat terus. So let's go. Ni yang penting ni Mat. Gila babi lah. Boleh hilang skru ni. Tak kemas aku. Kereta tahun lama. Gegar. Sebelum aku tunjuk skru apa yang aku ubah. Memang bersinar punya baru punya kisi. Aku dah modify balik mula dah aku punya lock bonnet. Dia ketat elok. Kalau sebelum ni masuk. Gila apa Longgar jadi tak syok. Kalau longgar bahaya. Jadi aku tunjukkan kau satu perkara yang aku buat tadi. Dan juga kau depan ya. Aku dah buat 2-3 perkara lah. Cari ni tak jumpa. 2-3 perkara yang aku buat. Satu aku buat ni, Fakro. Tunjuk kat dia orang, Fakro. Ni. Tapak bateri dah. Dah ni pakai benda? Sebelum ni pakai kebetat. Ni kebetat. Aku pakai kebetat tapi tu dah bubuh lah, cantik dah. Mana kata no issue lah. Yang kedua, tengok ni skru ni. Dah warna gold balik lah. Nampak? Nampak? Warna gold tu. Nampak? Ni. Sebabnya dah tercabut. Nasib baik lah, perasan. Kita dah tunggu pada genting Fakro. Kalau tidak kita telah tiba. Nanya lah kita. So tu lah kedua perkara yang aku buat gini. Dok bonek apa. Orang khabar kerosakan kecil-kecil. Kerosakan besar tu kita tak repair lagi lah. Macam aku tunjuk kat head aku tu, bocor tu aku tak repair lagi. Biar lu. Sebabnya head lama yang berkayut kat situ pun aku tak buang lagi. Gasket head lama. Aku tak buang lagi. Apa masalah dia? Bocor. Potong dah habis je. Tapi tu next content lah kan. Kita jumpa lagi. Aku pun mana nak spin lama-lama. Lagi banyak aku cakap, lagi banyak aku tipu orang. Lagi benda mengarut lagi orang. Benda yang tak rosak pun tiba-tiba jadi rosak kan nanya aku. Betul tu. Kita spin lagi apa yang ada. Lain kali ya. Hari ni cukup lah ni. Ini pun dah pukul 4 pagi. Aku perut pun dah lapar. Geng-geng ni pun semua dah mampu lah. Nak balik. Wow! Tengok bunyi tu. Ni masuk sampai tahap. Gitu. Baru betul lock bonnet.
Masuk. Oh. Mu betul lah bonek boh. Itu sengit. Ha? Betul lah bonek. Kawan. Jumpa next time. Baru. Next content kita jumpa. Pastikan kita punya kosmetik issue tak berapa banyak kat kereta. Sebab sekarang ni kosmetik issue dia terlalu banyak. Lain pintu, bonet depan, kan? Ni aku dah beli dah sikit produk untuk plastik. Tapi depan kau pakai gelas suri ni ya? Tak pakai gelas suri dah. Wah, geng-geng dah sikit lens ya. Gampang. Korang sikit lens dah aku tak mampu nak beli gelas suri. Dah kita kena pakai yang biasa-biasa je. Terpaksa lah. Duduk dengan superstar lagi. Kita tak gelas suri dah pakai. Sama next untuk kita punya konten yang lebih afdal. Ciao.